Tukar main tu apa tadi? Boleh jom puasa 6. Jom puasa 6. Saya fit lama tak cakap dengan Ustaz tu. Seronok bila baca kupasnya macam ni. Abang baca Quran musim ni aja. Surah Yusuf, Masya Allah. القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا إنا أرسلناك بالحق بشيرا لا panjang إنا أرسلنا للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا abang nak sampai 3 muka surat dah. Mesti pun baca satu. Wallazi terbaik. Wallazina قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين ولم يكن لهم قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. Tengok dia. Iblis kata, saya penasihat ni. Dia mengaku dia jadi tuan penasihat. Wahai penasihat dia adalah merosakkan. Inilah kum la nasihun. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله Abang sikit. وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن إنا إذا لخاسرون ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. شوف فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب ولولا بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل Okey, baik. والله المستعان. Alamak, ya semua ni apa dia ni? Saya tak faham ni. Dia tulis apa? على ما تصفون Gifting suspended for 10 minutes ni datang apa? Ha? Okey ke appeal? Appeal ni datang apa? Okey je. Faham tak? Okey, Sat. Kita berhenti, Sat. Tadi kita pada penghujung ayat daripada surah Al-Mu'minun, muka surat 349. Yang mana dalam surah Mu'minun ayat muka surat 349 juzuk 18, iaitu bermula daripada ayat 115, 116, 117, 118. 4 ayat tu sahaja disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, antara kitab tafsir Imam Ibn Katsir, disebutkan dalam kitab Imam Suyuti rahimahullah ta'ala, dan banyak lagi, bahwasanya kelebihan bagi yang mengamalkan ayat ini dan menghafalkan ianya lah. Jadi amal pagi dan juga petang. Amal pagi dan juga petang. Start daripada 110. Okey. Saya tengok dalam sini. Romel keluar dalam ni. Haizah ni siapa dia? Haizah ni bukan Ustaz Kak Zah. Ha? Dah. Agar Ashraf. Selamat raya semua. Okey. 10 minit Ustaz. Siapa yang ada Quran ataupun boleh catat Quran surah Al-Mu'minun, muka surat 349, juzuk 18. Bermula daripada ayat 115 sampai 118, iaitu penghujung penutup bagi surah Mukminun. Seorang lelaki yang dia memiliki masalah daripada kecil, iaitu telinga dia pekak, tak dapat dengar. Bila telinga tak dapat dengar, sukar untuk bercakap, sebab bila telinga tak dengar, kan? Jadi bila beliau datang jumpa dengan seorang sahabat Nabi yang pakar dalam bahagian merawat ni, iaitu sahabat Nabi yang pakar dalam bidang merawat ni, antaranya adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Selalu kita tengok kalau hadis Lailatul Jin, malam yang baginda sallallahu alaihi wasallam masuk bertemu dengan kampung jin yang terima Islam apa semua, ditemani oleh siapa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud lah. Yang mana Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu akan buat apa? Akan temar Rasulullah SAW. Kan pada malam Nabi SAW masuk kampung jin tu, Nabi SAW buat garisan keliling pada tempat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berdiri. Nabi SAW buat suruh baca ayat kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhu sinatun wa nawm, sampai bertemu balik titik, iaitu wasi'a kursiyyus samawati wal ardh wa la ya'udhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lalu baginda SAW pesan pada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, iaitu pesan dengan pesan apa? Tadi bukan pergi kat mama dah. Pesan Nabi SAW, duduklah di sini. Nabi SAW kata, dirilah di sini sampai saya patah balik. Jadi subhanallah, dalam hadis menceritakan bahawasanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud duduk di situ berdiri. Idris dah habis dah, bawa api. Kalau gitu tutup tanda ni. Lalu bawa bila Rasulullah SAW balik daripada lewat malam tu, tiba-tiba Nabi SAW balik subuh, bukan sat. Kan? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud kata, saya nampak satu kumpulan kepulan asap warna hitam tiba-tiba datang mengambil Rasulullah. Lepas tu baginda masuk, baginda hilang. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menunggu Rasulullah SAW pulang seperti diarahkan. Selepas daripada tempoh beberapa jam, masuknya dekat subuh dah, Nabi SAW dipulangkan oleh kaum jin. Maksudnya Nabi SAW dah balik pada kaum jin. Elok Nabi SAW keluar tu, tiba-tiba Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Di situlah Nabi SAW tengok Sayyidina Abdullah bin Mas'ud duduk berdiri dalam bulatan tu lagi.
Rasulullah SAW kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, kamu berdiri daripada tadi, tak duduk ke? Sebab Tuhan pesan kat saya last, kata Sayyidina Allah Mas'ud, kata Tuhan pesan kepada saya yang tak akhir, berdirilah di sini sehingga aku pulang. Kalaulah Tuhan balik dekat nak kiamat pun, Tuhan akan berhati, saya akan terus berdiri. Nak abang kata pesanan tak akhir, apa Nabi SAW pesan tu tetap dilabaikan dan dilakukan, dan Allah bagi kekuatan. Maka pada itu dinamakan malam Lailatul Jin. Kerana itulah Sayyidina Abu Mas'ud mudah jaga malam, baca Quran dan merawat orang dan sebagainya. Jadi salah seorang yang dirawat oleh Sayyidina Abu Mas'ud adalah kisah daripada kitab tafsir daripada ayat ni, iaitu datang seorang yang pekak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud pun pegang telinga, pusing tak ada dah, tidak boleh tarik telinga dia. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tarik telinga tu, baca, iaitu start daripada ayat 115, 16, 17, 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat tu bunyi begini. Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. Apa yang berlaku ialah dengan segera lelaki yang pekak tadi tiba-tiba boleh mendengar. Bila kisah ni disampaikan oleh sahabat lain sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda pun panggil Sayyidina Abdullah Mas'ud untuk menghadap. Labbaika ya Rasulullah. Apa gerangan yang telah dilakukan olehmu wahai Ibnu Mas'ud? Kamu baca apa kat telinga dia? Beliau mencerita, ya Rasulullah, saya baca ayat daripada surah Mu'minun ayat 115, 16, 17, 18 di telinga dia. Lalu dia pun disembuhkan Allah dan dapat mendengar balik. Kan? Maka Nabi SAW mengkuatkan lagi bagi tahu bahawasanya benarlah apa yang kamu lakukan. Sesungguhnya ma min rajulin qara'a hadhil ayat muqinan bihi ala jabalin illa zala. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang lelaki pun yang baca ayat ini di atas bukit, ala jabal, dan dia penuh yakin kalau dia baca pada satu bukit, nescaya bukit itu juga akan hilang. Nak abang kata kekuatan yang Allah nak bagi pada ayat Quran ini, sehingga kan kalau kata bukit sendiri boleh hancur, bayangkan bagaimana kan pula penyakit yang dinamakan sebagai pekak tadi dan sebagainya. Jadi baca ayat Quran tersebut dengan yakin. Baginda tekan muqinan bihi, iaitu yakin. Jadi ayat ini juga ada di dalam hizib-hizib, antaranya hizib yang telah dikarang disusunkan oleh Imam Abu Hasan Syazuli. Nama hizib tersebut adalah Hizbul Bar, yang dibaca setiap pagi sebelum subuh di Dewan Selawat, insya-Allah. Ada dalam YouTube juga. Atas nama YouTube dia yang usahanya tu, Hizbul Bar, pelindung Hizbul Bar, boleh cari atas rekod suara ustaz. Yang tu pun ada Hizbul Bar di YT YouTube Dewan Selawat, akan dengar. Pada penutup Hizbul adalah 4 ayat ni. Baik, sikit lagi nak kongsi yang terakhir kelebihan ayat ni, iaitu sahabat yang bernama Ibrahim ibnu Haris radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawasanya apabila kami pergi ke peperangan Asariyah, iaitu peperangan yang tidak melibatkan Rasulullah SAW, baginda kalau ada penglibatan sama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam tu dipanggil ghazwah. Tapi peperangan yang tanpa baginda panggil Asariyah, iaitu bila pergi perang maka baginda pesan kepada kami, jangan lupa baca pada waktu petang dan juga pagi 4 ayat ini. Maka siapa baca ayat ini akan terpelihara dan dia akan berjaya dan juga menang. Jadi kata sahabat, kami baca ayat ini dan setiap kali kami berperang, kami akan bawa balik harta rampasan perang dan kami selamat sejahtera elok. Macam ilmu kebai. Jadi hafalkanlah pada anak-anak kita, hafalkanlah diri kita sendiri.
mudah-mudahan dengan dunia di ujung akhir zaman ni macam-macam punya ada, kita pun tak tahu, serangan daripada orang bukan Islam banyak. Jadi kita baca insya-Allah biiznillah 4 ayat saja, cuba amalkan. Bangkit yang sunat ke contoh, baca. Moga Allah Taala bagi perlindungan dan juga kesembuhan. Jadi itulah kita punya kapsul pada pagi ni. Alhamdulillah. 292 mata-mata. Tulis balik apa yang dapat itu sekarang. Okey, sambung cakap. 2 muka surat mau masing-masing 2 muka surat. Habis ya Allah. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم Ya dhamir surah Mukminun. Jadi ramlah Hizbul Bar Imam Abu Al-Chazuli. Bukan Bahar sayang. Bahar lain. Bar B-A-R-R. Cari dalam YouTube. Siapa ada tolong tulis. Abah Syifa 115. Mak Haikal ya berlindung bagus Haikal, alhamdulillah. Mana saya Fik rindu saya Fik ni. Selamat raya. Kelebihan dia tolong orang lain taik. Ustaz dah habis cerita dah. Perubatan dia ni macam mana perubatan? Sakit macam mana? Cuba taik. الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم تصيب من المؤمنين Dah jumpa Nabi tolong kongsi tak dah ni Ustaz tak tahu macam mana nak kongsi. الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله Zalimun. فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف Betul kan? Alhamdulillah yang buka boleh sembuh. Yakin benar. بدلناهم جلودا غيره ليذوقوا العذاب Habis dah akak habis dah. إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وإن كان قميصه قد من كذبت وهو من الصادقين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن Siapa dia yang تنازعتم cakap tu? في شيء فردوه Siapa dia yang bagi tahu kata kalaulah baju Nabi Allah Yusuf koyak pada belakang, maka rencana jahat itu dibuat oleh Zulaikha. Tapi kalau baju Zulaikha yang koyak daripada belakang, maka Nabi Allah Yusuf alaihi wa ala nabiyina Abdul sallallahu alaihi wasallam Allah yang berencana jahat nak buat satu pada Zulaikha. Siapa dia yang cakap tu? إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به Seorang budak kecil yang tak boleh cakap ni, macam umur Nabi Allah Isa, dia bercakap. Jadi ada budak, kisah budak kecil yang bercakap daripada usia yang masih lagi bayi. Disusunkan dalam cerita dalam hadis dan juga Quran. Maka Sayyidah Maryam punya anak, Sayyidah siapa dia? Nabi Allah Isa alaihi wa ala nabiyina Abdul sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Maryam, itu bila mereka tuduh Sayyidah Maryam melakukan perbuatan yang tidak elok sehingga dia mengandung. Jadi walhal Nabi Allah Isa datang dengan tanpa ayah langsung. Kan? Jadi dia tuduh kata Sayyidah Maryam telah melakukan macam zina lah.
Jadi Sayyidah Maryam stres waktu tu. Jadi Allah Ta'ala perintah suruh diam. Inni nazaltu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah untuk sawma tu maksudnya imsak anil kalam, tahan daripada bercakap langsung. Sayyidah Maryam tak cakap apa. Waktu dia duduk tuhmah fitnah, dia duduk kata macam tu, maka nak abu kimra'asu. Jadi Sayyidah Maryam diam je. Sehingga Sayyidah Maryam hanya isyarat dengan tangan tunjuk pada bayi yang baru lahir. Budak kecil baru lahir, Nabi Allah Isa. Tiba-tiba Nabi Allah Isa tu cakap apa dia? Qala inni abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Terkejut dia. Jadi sungguhnya aku adalah Abdullah, hamba Allah. Ya. Dan aku didatangkan kepada aku kitab dan juga waja'alani nabiyya. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati walidati. Kerana pasal apa tak walidi? Kerana tidak ada ayah. Jadi saya disuruh buat baik pada ibu saya. Kan? Walam akun jabbaran syaqiyya. Yan wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dzalika Isa ibn Maryam. Jadi Nabi Allah Isa dah bercakap waktu tu usia kecil. Satu kisah. Lagi yang kedua, antara kisahnya adalah kisah Juraij dalam kitab Qasasul Haq, iaitu dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jangan main. Jangan main. Salat duha, pergi salat duha. Salat duha dulu. Salat duha 2 rakaat. Habis salat duha pergi naik. Tak mau main, sudah. Jadi yang kedua adalah Juraij. Juraij ini adalah seorang ahli ibadat pada zaman dahulu, yang dia ada tempat sauma'ah. Dia tak panggil sutuh, panggil sauma'ah, rumah ibadat dia sendiri dia buat, yang dibuat pada tanah liat. Dia juga difitnah. Dia difitnah kata menjadi ayah kepada satu orang perempuan, ayah kepada seorang anak kecil yang telah berzina dengan ibu dia. Wahai, dia duk ibadat ya, dan bilik dia tak kacau apa. Last sekali waktu ketika mereka dah runtuhkan dia punya tempat ibadat tu dan mereka nak ambil tindakan, waktu itulah dia tanya pada budak, wahai anak, siapa bapak kamu? Budak tu masih kecil lagi. Tu jawab kata, bapak aku adalah tukang kebun fulan. Terkejut mereka pun tengok budak bercakap. Terus mereka minta maaf Juraij, kami bina balik rumah hang daripada emas. Dia tak. Dirikan seperti macam mana ia akan aku nak ibadat balik. Kisah kedua adalah kisah Juraij. Lagi? Kisah apa lagi? Budak kecil bercakap. Kisah budak kecil bercakap, Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj. Surah Buruj kan? Macam mana surah Buruj tu yang ulaika ashabul ukhdud tu? Apa ada surah Al-Buruj? Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Siapakah ashabul ukhdud? Ashabul ukhdud ni adalah satu kumpulan yang baru peluk agama Islam, lepas tu terus dihukum mati. Itu yang cerita ingat tak cerita budak tu? Jadi dia pergi mengaji, dia menuntut ilmu. Mula-mula macam ni. Mula-mula dalam kerajaan zaman tu, raja dah tua, tapi yang lebih tua daripada raja adalah tukang sihir. Sihir ni Merlin lah. Dia tolong jaga kerajaan dulu. Yang sihir ni duduk jaga kerajaan. Lepas tu bila dia lagi tua daripada raja, dia dah abang kata, saya dah tua, saya nampak saya ni tak lama hidup saya. Jadi boleh tak tuanku hantar pilih seorang budak yang ada talent, tak bodoh, saya nak ajak dia untuk dia jadi tukang sihir macam saya, dan saya akan turunkan ilmu saya semua, saya akan ijazahkan. Lepas tu dia akan jaga kerajaan tuanku. Tu yang budak tu kena pergi tu. Bila budak tu pergi dah sekali on the way nak perjalanan nak pergi mengaji sihir, jumpa siapa? Jumpa pendeta ahli kitab zaman dulu yang betul. Orang tu duk mengajar tentang agama lah, agama Islam betul. Jadi dia lepas ngaji kau ni, dia pergi mengaji sihir. Dia pergi mengaji sihir sampai berlarutan benda tu. Akhirnya budak tu tadi waktu nak keluar daripada rumah kan, dia ambil batu tu, oleh kerana ada singa duduk atas jalan. Orang kata jangan keluar, hari ni bahaya, singa duduk atas jalan, siapa keluar singa lengkap. Dia pun ambil batu, dia kata aku pun dah pening
mengaji sihir, mengaji yang ni. Mana satu ilmu yang betul aku tak tahu. Jadi dia kata, ya Allah, kalau ilmu yang aku belajar daripada pendeta, iaitu ilmu Islam tu adalah ilmu yang betul, maka dengan sekali baling saja, matikanlah singa. Dia baling-baling, biasa baling tapi singa mati. Terus dia pun tak mau beramal dengan sihir dia mengaji. Maka bila sampai berita kata singa jadi itu, sampailah kepada orang rapat raja, menteri yang rapat dengan raja yang buta. Dia panggil budak tu, dia kata, aku dengar kata hang sampai boleh hambat singa dan singa boleh mati. Kata itu, boleh tak engkau sembuhkan aku? Dia kata, inilah ushbi ahadan, aku tidak boleh menyembuhkan siapa-siapa. Bila dia sebut macam tu, yang menyembuhkan kamu ialah Allah. Kalau engkau beriman dengan Allah, Allah juga akan sembuh kamu. Kawan tu pun beriman dengan Allah. Elok beriman, dia sembuh mata dia. Esok dia masuk istana dan keadaan mata dia celak. Raja terkejut lah. Weh, macam mana menteri dia celak? Dia kata, tuanku, anak yang tuanku amanahkan uji sihir tu, ilmu dia dah power kan? Kan? Tu yang budak tu dipanggil menghadap. Raja tu pun nak bagi gelaran lah. Kata, kamu dah nak jadi Merlin di raja. Dia kata, tuanku, bukan ilmu sihir yang menyembuhkan, tapi Allah. Ada Tuhan selain saya. Marah, bantu marah. Jadi last sekali, ya, bahkan dia adalah Allah, Tuhan bagi kita semua. Maka disitulah berlaku raja marah. Kan raja hantar laju ringkasnya, budak tu dicubaan membunuh sebanyak 3 kali. Daratan, atas puncak bukit dan juga lautan. 3-3 dia selamat. Setiap kali selamat dia balik menghadap raja. Maka akhirnya dia ajak raja, kalau tuanku nak bunuh saya, dah tuanku gagal 3 kali betul-betul ni, kau nak bunuh saya mudah ya? Himpun semua rakyat jelata. Rakyat jelata itulah ashabul ukhdud. Himpun semua rakyat jelata. Tuanku tarik anak panah. Sebelum tuanku lepas, tuanku ikat saya macam salib tu. Lepas tu sebelum tuanku lepaskan anak panah ni, tuanku sebut Bismillah Rabbi hadzal ghulam, dengan nama Allah Tuhan kepada budak ni. Tuanku lepas, baru saya mati. Tadi tuanku cuba percubaan, ramai-ramai hentak suruh bunuh saya atas puncak gunung pun saya hidup balik. Depa semua mati. Gua hidup balik dah, saya tak mati. Depa semua mati. Dalam kapal depa semua mati kena ayak laut, saya tak mati. Lepas tu lagi satu cubaan bunuh di mana? Cubaan bunuh satu lagi. Satu atas kapal. Satu di dalam laut. Gaung. Lepas tu dalam kapal. Tak ingat satu. Tapi yang pentingnya adalah last sekali dia bagi cara macam mana nak bunuh. Jadi raja pun seronok. Dia ingat nak buktikan kepada semua rakyat jelata bahawasanya aku akan bunuh budak ni. Siapa yang ikut budak ni akan menyesal ni. Jadi bila semua orang tahu viral cerita dia dah 3 kali cubaan dibunuh tapi tak mati, maka semua pakat mai tengok. Bila mai tengok waktu tu, tengok raja tarik anak panah, sebut macam mana aku dah sebut, Bismillah Rabbi hadzal ghulam, lepas anak panah ni. Bila kena tepat saja, maka matilah budak tu tadi. Rupa-rupanya masyarakat faham yang lain. Masyarakat faham apa? Oh, maksudnya sama ni raja kita ni bukan Tuhan. Dia sendiri tak mampu bunuh budak ni kecuali dengan sebut nama Tuhan budak ni. Jadi semua pun masuk agama Islam. Bila masuk agama Islam, raja lagi pening kepala. Raja kata, hidupkan satu periuk yang paling besar, api yang bawah tanah yang ni, hidupkan periuk yang penuh dengan dia punya ayak yang menggelegak. Maka siapa saja yang ikut agama budak ni perlu masuk dalam terjun dalam ni. Jadi mereka terjun beramai-ramai. Ashabul ukhdud, dia pun tak takut. Terjun, mati. Sampailah ibu yang terakhir, dia bawa anak kecil. Waktu dia bawa anak kecil itulah, dia kesian kat anak tu. Dia fikir, kesian kat anak ni, tak ada salah dosa apa, tiba-tiba nak mati kan. Ibu tu baru rasa nak, kalau boleh nak berpatah balik. Waktu itulah budak kecil tu, bayi ni bercakap, wahai ibu, terjunlah, engkau berada di jalan yang benar. Ibu tu pun terkejut dengar budak bercakap. Okey, alhamdulillah, ibu pun campak anak dan ibu pun terjun. Matilah semua ashabul ukhdud. Direkodkan dalam Al-Quran. Tapi kisah ni kisah bayi yang ketiga yang bercakap, walaupun masih kecil boleh bercakap. Yang keempat bayi mana? Yang keempat adalah bayi ketika mana tukang sisir rambut Firaun, Masyitah, kan? Anak Masyitah, waktu Masyitah nak terjun tu lah sekalian, ringkas cerita, lah kali anak Masyitah sendiri cakap, kata ibu, kau berada yang dibenar. Biarlah Firaun bunuh kita sekeluarga, tak ada masalah. Tanam kita satu lubang, tanam kita satu lahat.
Lepas tu malam Isra Mi'raj Nabi yang sana lalu bau harum satu keluarga tu. Okey. 4 bayi dah. Yang kelima bayi mana cakap? Julai dah. Ustaz dah cerita dah. Yang kelima siapa? Kisah Nabi Yusuf ni. Ni kalau kau tengah baca tadi ayat berapa tu? Ayat 27 dengan berapa? In kanat qamisu qudda min duburin. 27 dengan 28. Budak kecil cakap bagi tahu kalaulah koyak baju daripada belakang tu baju milik Zulaikha, memang Nabi Allah Yusuf ada niat jahat nak buat. Tapi kalau yang koyak tu baju Nabi Allah Yusuf, Zulaikha lah yang nak buat jahat pada Nabi Allah Yusuf. Tengok-tengok tiba-tiba baju Nabi Allah Yusuf koyak pada belakang. Inna kaidakunna azim. Quran beritahu. Okey, jadi bayi yang pada zaman Nabi Allah Yusuf yang mempertahankan Nabi Allah Yusuf. Yang terakhir, bayi yang bercakap adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bosin kecil-kecil bawa keluar pada perut, bosin tu pun alhamdulillah dah yarhamkumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap kecil-kecil. Jadi inilah 6 kisah bayi yang berkata-kata menjak pada buayan lagi ataupun masuk kecil mereka. Maka hafalkanlah kisah tersebut. Ayat lepas tu kita lalu ayat ni kita akan ingat, oh budak yang bercakap. Ya. Macam mana ayat di dalam? Qala inni abdullahi atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Siapa cakap tu? Ya Allah Isa. Okey. Habis cepat. Ya Allah. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعمل هذا Kuat ya. ألم تر إلى الذين يظنون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 5 minit ke? أن يتهاكموا إلى الطاغوت Sama ayat semua. أن يكفروا به ويريد الشيطان Dia lupa pun senang. لهم ضلالا Betul kau ini. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وإذهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في Ustaz duduk kampung kau. Ustaz duduk di hati anda. Ayat surah apa tu? Surah An-Nisa ayat apa tu? Last. Ayat 65 yang terakhir cerita bahwasanya tidak dianggap beriman seorang yang apabila mereka tidak menerima hukum yang telah baginda putuskan selepas daripada mereka berbalas sesama mereka dan melantik baginda sebagai hakim. Bila Nabi SAW turun, wajib nak ikut tu beriman. Sebab tu sahabat-sahabat dulu untung sangat. Bila kalau berbalah pun mereka akan pergi pada Rasulullah SAW. Dahlah untung melantik baginda sana sebagai hakim, baginda sangat adil. Jadi baginda putuskan, mereka akur dan juga redha, bertambah iman mereka.
Sebab tu macam mana pula kita pada zaman ini, kalau ada pertelingkan, baliklah kepada Allah dan Rasul. Tengok apa baginda SAW pernah putuskan hukum tersebut, apa yang Quran sebut, apa yang hadis Nabi SAW sebutkan. Maka kalau kita terima, alhamdulillah. Cuba bayang, satu orang ayah dia geram sebab anak dia anak durhaka. Anak tak mau dengar cakap. Jadi dia pun tak mau bagi kepada anak dia. Kalau anak dia meninggal tu masa nanti, dia tak mau harta dia diwarisi oleh anak dia tersebut yang derhaka. Maka apa Nabi yang akan sebutkan, baginda sebutkan, al-waladul aq yurasu. Anak walaupun derhaka tetap dia mewarisi harta. Cuba tengok. Tapi kalau anak pula menjadi penyebab kepada kematian ibu ayah, kan? Contoh dia bawa aita, dia langgak tiang, terbabah, dia tak mati, ayah dia bawa tadi mati. Dia jadi penyebab. Sekalipun dia yang duk jaga ibu ayah, dia pula dihijabkan daripada dapat harta, tak boleh. Sebab kita tak tahu seorang-seorang tadi apa niat yang tersembunyi dalam jiwa dia. Maka kena redha, walaupun dan jiwa kita, niat kita baik, kita nak buat kereta baru, kita nak pergi ayah kita, rasa tiba-tiba berlaku kematian, kita penyebab, dan telah diputuskan bahawasanya penyebab kepada kematian seseorang itu tidak akan menerima harta walaupun anak. Nun di sana pula anak yang derhaka tetap akan mewarisi. Jadi macam mana seorang itu dia nak jaga kondisi iman dia, beriman dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah dan Rasul. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rupa-rupanya anak yang derhaka tadi, lepas ayah meninggal, dia pun balik-balik, tiba-tiba dia tak tahu pun, tiba-tiba dia dapat harta. Jadi menyebab pada penyesalan dia, bertaubat dia minta ampun pada mak ayah dia dan juga sebagainya, walaupun dah meninggal dunia. Contoh, kan? Hari ni pula berapa ramai ada orang merancang kematian sebab dia tahu kau ni ada insurans. Oh, dia ada insurans, ada Zurich, lagi apa lagi, lain pada insurans ni, macam-macam insurans lagi, no? Kan? Dah habis insurans ni pula telefon, kan? Jadi kalau jadi apa-apa kepada kawan ni, maka kita penama-penama yang ni akan dapat. Jadi penama-penama ni pun tak sabar ni nak dapat cepat. Maka daripada duk tunggu dia mati, takut kita mati dulu, lalu mereka merancang kematian. Merancang kematian, nampak niat muka nampak baik saja, rupanya dia penyebab pada kawan tu mati, kita tak tahu. Jadi penyebab kepada kematian tetap tak boleh dapat, kan? Jadi anak-anak yang lain dah dapat, daripada dapat semua habuan dia apa? Sebagai satu rahmat mereka bagilah kepada adik mereka yang diharamkan dapat tadi kerana jadi penyebab kepada kematian. Mereka pun kata, sorry lah adik, dah Islam dah memang putihkan macam tu, jadi tapi kami tahu adik tak salah, adik tak berniat nak bunuh ayah, tapi oleh kerana dah begitu ketetapan dalam Islam, kerana tak tahu tentang niat yang tersembunyi orang, jadi kami dah pakat-pakat himpun, kami bagi kat adik. Bagi, tak ada masalah, macam tu. Faham? Jadi sebab tu kata kena beriman dengan apa yang telah diputuskan oleh Allah dan juga Rasul SAW. Siapa tak beriman, habis. Siapa yang tak mau terima, Allah, tengok darah hidung dia. Cepat buat habis. Pasal apa? Pipi cepat. Bawa dia keluar dulu sayang. Pergi di sini. Ambil lebay. Kenapa? Rejal, kenapa hidung dia berdarah pasal apa? Panas kot, El Nino ni. Pergi minum air banyak sayang. Pergi minum air. Bawa naik atas. Takut dia sembam. Baru cerita penyebab kematian. Ini penyebab hidung berdarah pula. Okey, boleh? Boleh ayat sikit ke? قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا Jannatul تصرف Rawdah. Saya jawab. أصب إليهن وأكن من الجاهلين فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه Tak boleh. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما
أراني Pinai atas, sudah, tak mau main. Please. Pergi minum air. آخر إني Tak boleh. Berdarah, tak mau. Berdarah hidung dah. أحمل فوق Ni musim El Nino, pergi minum air. تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين Dah ni. قال Allah لا Al-Azim. يأتيكما Jangan lupa solat duha dulu. ترزقانه Puasa dah ni? Alhamdulillah. إلا Puasa dah? نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. Sadaqallah. Apa Yasma? Dahsyat no AI ni. AI semari dia kata apa? Membahaskan hukum waris dan nasib orang yang menyebabkan kematian. Dia pun tak nampak. Sorry. Daripada yang beri salam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan selamat raya Ustaz pun sama-sama. Ucapkan selamat raya Mak Azizah betul. Ya. Tanda tu baca apa itu nah. Jangan lupa puasa 6, kelebihan puasa 6 adalah bagai berpuasa siapa yang puasa 6. Fa'atba'hu sittata min Syawal, siapa yang telah selesai puasa Ramadan lalu dia turuti dengan 6 daripada puasa di dalam bulan Syawal, sama ada berturut-turut link pada 1 Syawal lah, ataupun ambil sini sikit 2 hari pulang, maka kelebihan dia adalah bagai puasa setahun. Jadi kenapa kelebihan dia bagi puasa setahun adalah kerana kita satu kebaikan kita buat bersamaan dengan 10 kali ganda. Jadi lil hasanati 10 amsalha. Puasa sehari bersamaan dengan 10 hari, umpama macam tu. Jadi kita puasa sebulan Ramadan 30 hari. 30 hari kali dengan 10 bersamaan 300 hari. Jadi tambah 6 hari dalam bulan Syawal, 6 kali 10 60 hari, jadi 360. Itulah yang dikatakan kelebihan dia bagai puasa setahun. Alhamdulillah. Lagi pula, kalau siapa nak lipat gandakan pahala tersebut dengan niat saja. Iaitu apa dia? Katalah contoh ni apa? Hari Selasa. Kalau hari Selasa dia boleh niat kata puasa tadi, puasa 6 Syawal. Salah satu daripada hari 6 Syawal lah. Tapi kalau dia nak lipat ganda lagi, ambil hari Isnin contoh. Jadi hari Isnin dapat pahala puasa hari Isnin dan 6 Syawal. Tapi kalaulah tiba-tiba hari Isnin itu berada pada 13, 14, 15 bulan Syawal, iaitu dipanggil Ayyamul Bid, hari putih. Hari putih 13, 14, 15. Jadi tambah lagi dah jadi 3 niat. Jadi 3 pahala lebih besar lah, kan? Dan kalau dia selang sehari puasa, sehari tak puasa, sehari puasa, sehari tak puasa, kena hari yang dia puasa tu adalah hari yang 13 atau 14, 15 yang bid tadi, kena hari Senin pula, maka dah jadi 4 pahala. Gitu. Jadi kenapa selang puasa sehari tak puasa tu dipanggil Siyamu Daud. Puasa Nabi Allah Daud, sangat dicintai oleh Allah. Macam itulah. Jadi tambah satu lagi niat, kalau orang yang mana dia tadi dalam bulan Ramadan ada tak puasa kerana uzur dalam 3 hari 4 hari ke, jadi dapat 5 pahala. Clear? Macam tu lah. Dan kalau nak juga tambah lagi pahala, dah 5 kan, 6, iaitu kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, awsani khalili, telah mewasiatkan kepada aku kasihku Rasulullah SAW agar tidak meninggalkan duha, iaitu kena salat duha 2 rakaat, rakaatain minad duha, dan juga wa an asum, dan aku berpuasa 3 hari di dalam setiap bulan. Jadi tambah mana niat, jadi 6 niat lah. So ini adalah satu niat, iaitu menahan diri daripada hawa nafsu bagi mereka yang tidak mampu berkahwin. Jadi 7, masya-Allah. Okey, habis. Baiklah. Sampai itu saja dahulu. Terima kasih banyak. Jazakumullah anna khairal jazak. Moga semua selamat berpuasa 6, dan pada semua yang dilindungi dan juga dicintai, nantikan mudah-mudahan kita ada
berita gembira untuk majlis Cerita Surat. Nanti insyaAllah kita akan umumkan. So, kalau kita puasa 6, kita ambil Isnin dan Khamis kita. Okey Mama? Boleh. Okey, terima kasih. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi yang siapa yang duk buat open house ataupun dia tak sempat berapa hari, buat waktu malam. Jadi abang tak lepas maghrib mulalah open house. Secara tak langsung kita dapat pahala kerana kita memberi peluang untuk orang berpuasa. Kita tak buat tengah hari. Yang kedua, orang tu pula kita dapat pahala sejak dia mai buka puasa kat open house kita. Kita dapat pahala fattara shaiman, memberi buka puasa kepada orang yang puasa. Kita dapat pahala seperti puasa. Okey. Banyak pintu-pintu kebaikan kalau kita faham tentang agama. Okey, sama-sama. Barakallahu fiikum. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahluhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tuhkan berselawat pada junjungan mulia besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga hubungan kita dengan Allah dengan salat, jaga hubungan kita dengan baginda dengan salawat, dan jaga hubungan kita dengan ibu ayah dan guru kita dengan menghadiahkan Fatihatul Kitab. Semua. Main duha, jangan lupa main duha.